warahmatullahi wabarakatuh. Selamat Hari Raya Aidilfitri, maaf zahir dan batin. Kali ini kami akan menyampaikan hadis 40 Imam Nawawi, iaitu hadis ke-8 bertajuk kehormatan seorang Muslim. Maksud hadis, terjemahan daripada Sayyidina Ibnu Umar radhiyallahu anhum bahawa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Aku diperintahkan supaya memerangi penentangan manusia sehingga mereka sendiri bersaksi bahawa tiada Tuhan melainkan Allah Subhanahu wa taala dan bahawa Muhammad ialah pesuruh Allah Subhanahu wa taala. Mereka mendirikan solat dan menunaikan zakat. Apabila mereka menunaikan perkara tersebut, maka mereka telah memelihara darah dan harta mereka daripada tindakan yang diperintahkan kepada aku, melainkan dengan hak yang dibenarkan oleh Islam. Selebihnya, perhitungan terhadap mereka diserahkan kepada Allah Subhanahu wa taala." Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari dan Imam Muslim. Penghayatan. Murid perlu berpegang teguh kepada ajaran Islam yang berteraskan Al-Quran dan Al-Sunnah. Murid perlu berkasih sayang sesama insan tanpa mengira latar belakang, agama dan bangsa. Murid perlu saling menghormati perbezaan termasuk dalam beragama kerana hidayah agama merupakan ketentuan Allah Subhanahu wa taala. Murid perlu jelas bahawa prinsip Islam konsisten dalam mendaulatkan diri, kepentingan, menjaga kehormatan diri, agama dan harta. Sehingga kita berjumpa lagi di dalam siri yang akan datang. Sekian wabillahi taufiq wa hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.